Kalau kita tak nak menuntut ilmu, kan, maka jangan duduk baca Quran depan orang mengajar. Fahamlah perasaan orang yang sedang mengajar. Sakit tu di sini. Ya, tengok orang tu, kita tengah mengajar, dia telik Quran. Dia dengar ke tak dengar ke, kan? Jadi jangan tasbih ke, simpan semua. Kalau tuan-tuan pegang tasbih, saya punya tasbih, biji tasbih lebih besar. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan punya tasbih panjang, saya punya lagi panjang. Saya ada yang lebih panjang, saya ada yang lebih besar. Tak, kalau tuan-tuan kata tuan-tuan ahli tarekat, saya pun ahli tarekat. Tapi saya tak buat semua tu kalau saya sedang belajar. Ingat sebab apa? Menyalahi sunnah dan juga menyalahi apa yang Rasulullah suka. Jangan tunjuk yang kita ni kaki ibadah sampai meninggalkan sunnah. Tengok ni, ini tuan guru ni cerita pasal tarekat dan dia ni memang orang tasawuf sangat-sangat. Tapi dia bagi tahu, ikut sunnah. Sunnah dia apa? Ilmu lebih utama daripada ibadah. Jadi orang yang kuat-kuat ibadah janganlah melampau-lampau. Yang ini yang Rasulullah tak suka. Jadi orang yang ibadah mestilah ikut sunnah Nabi baru tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alihi wa li ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Syekhana al-kiram wa khususan ila sadah sufiyah. Syekhana al-kiram. Syekhi wa murabbi wa sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Hasan Syazili, Hasan Segaf, Syekh Abdul Karim Rifai, Syekh Abdul Karim Murabi, Syekh Badawi, Syekh Rifai, Syekh Hazim Ghazala, Syekh Nazim Makkani, Syekh Muhammad Kala, Silsilatul Tariqatul Syadiyatul Kubra, Muqamatul Kubra, Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minaz zakirin waj'alna minal muta'allimin waj'alna minal 'arifin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min 'ibadika shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa habibika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa jazihi ma huwa ahlu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa habibika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa jazihi ma huwa ahlu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa habibika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa jazihi ma huwa ahlu. Tamu sekali yang berbahagia, Tuan Imam, yang berusaha pengurusi surau beserta dengan EJK, seterusnya hadirin dan juga hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamunya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Rabbul Jalil kerana masih lagi memanjangkan usia kita sampai saat ini. Jadi marilah sama-sama kita gunakan kehidupan yang ada pada hari ini, nikmat-nikmat yang Allah berikan kita pada hari ini dengan memperbanyakkan bakti dan taat kepada Allah. Yang keduanya, marilah sama-sama kita memperbanyakkan istighfar dan
Yang ketiganya ialah kita bersyukur kerana malam ni kita dapat meneruskan pengajian kita. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulakan pengajian kita, maka anda nak berkongsi sedikit mengenai Zulhijjah. Jadi yang mana anak murid selalu ikut pengajian tu, memang anak akan selalu bagi tahulah, saya mengingatkan tentang Zulhijjah. Dan kita sekarang ni sudah masuk petang tadi, asal tadi sudah masuk 3 Zulhijjah. Jadi kita cuma berbaki lagi 7 Zulhijjah. Apa yang berbaki 7 Zulhijjah ni? Iaitu kita berbaki lagi 10 hari yang paling besar di dalam Islam. Lebih besar daripada Ramadan dan lebih besar daripada Lailatul Qadar. Ni 10 Zulhijjah ni. Jadi oleh sebab tu, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan yang ada. Kalau kita bulan Ramadan tu kita bersungguh-sungguh mencari pahala yang kita buat dengan begitu banyak dan sebagainya, sepatutnya kita kena ambil peluang lebih lagi ketika mana kita berada di dalam bulan Zulhijjah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran dan bersumpah dengan 10 hari di dalam bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin ashar. Demi fajar dan demi 10 hari. Demi 10 hari. Demi 10 hari itu ialah ataupun 10 malam bagi 10 hari itu ialah 10 Zulhijjah. 1 hingga 10 Zulhijjah. Dia oleh sebab tu Allah Subhanahu wa taala bersumpah menunjukkan adanya sesuatu yang besar yang terdapat di dalam bulan Zulhijjah. Dan siapa-siapa yang membuat amalan soleh ketika mana bulan Zulhijjah ini, ia adalah amalan yang paling Allah cintai atau paling Allah sukai. Kerana Rasulullah SAW ada bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini adalah hadis sahih. Ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hazihil ayyam, yakni ayyamul ashar. Tiada hari yang Allah Subhanahu wa taala lebih cintai amalan soleh yang terdapat di dalamnya melainkan pada hari ini, iaitu hari 10 dalam bulan Zulhijjah, iaitu 1 hingga 10 Zulhijjah. Maka sahabat-sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, sebab bila Rasulullah kata 1 hingga 10 Zulhijjah tu amalan soleh tu paling Allah sukai. Jadi nak tahu paling tu macam mana, maka sahabat pun bertanya, qalu ya Rasulullah. Sahabat pun ramai-ramai tanya, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, walaupun ianya melebihi jihad fi sabilillah. Maksud jihad tu apa? Pergi berperang. Maksud dia, kalau kita buat amalan soleh ketika 1 hingga 10 Zulhijjah, ianya lebih dicintai oleh Allah, lebih daripada perang, lebih daripada keluar pergi perang. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala walal jihadu fi sabilillah, walaupun jihad fi sabilillah, keluar pergi berperang tu, jihad tu paling besar lah tu. Tapi kalau sampai bulan Zulhijjah dan mengamalkan amalan soleh pada 1 hingga 10, maka itu lebih besar daripada keluar jihad. Tapi masih lagi tidak boleh mengalahkan orang yang keluar jihad dengan harta dan nyawanya, tapi dia syahid. Itu tak boleh lawan lah. Syahid tu lebih tinggi daripada segala-galanya. Baik. Jadi kalau begitu, marilah sama-sama kita melaksanakan perbuatan soleh sebanyak-banyaknya ketika mana kita berada 1 hingga 10 Zulhijjah. Sekarang tinggal 7 je lah, sebab dah masuk 3 Zulhijjah. Sayang tinggal 3 tu sayang sangat. Jadi macam mana kita nak amal soleh banyak sangat? Tak payah yang kita nak buat besar-besar.
yang kita mampu buat je. Tadi ada orang yang bagi kitab. Lepas ni berebut pergi kutip kitab. Tu ya, senang ya. Pergi kutip kitab dah, Allah sayang dan cinta pada kita dah. Senang, tak ada buat apa-apa pun. Ya, pergi kutip kitab. Apa lagi yang kita boleh buat? Datang awal dalam masjid, kita zikir dan sebagainya, ambil nyapu sapu ke, ambil apa ke. Pergi datang duduk depan dekat tengah apa? Yang kat sini selalu sembahyang tak rapat, kali ni rapatkan kaki, sama ada kepada kaki ataupun pada bahu, rapatkan, buat apa sahaja amalan baik walaupun sedikit. Apatah lagi kalau amalan-amalan tu amalan besar, maka ianya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak biar saya beritahu ya, apa yang sangat besar ni. Kalau kita bulan Ramadan tu kita dah banyak buat amal ibadah dah. Tapi 1 hingga 10 nescaya orang akan gandakan. Betul tak? 1 hingga, bukan 1, 20 hingga 29 atau 30 Ramadan. Nescaya orang akan gandakan dengan begitu banyak. Walaupun bulan Ramadan, 1 Ramadan dia buat amal ibadah dah. Malam dia bangun, lepas tu solat tarawih lagi, baca Quran lagi, khatam berkali-kali lagi. Tapi dalam bulan Zulhijjah ni 1 hingga 10 dia lebih besar daripada bulan Ramadan dan lebih besar daripada 20 hingga 30 Ramadan dan lebih besar daripada apa? Daripada malam Lailatul Qadar. Betul, ini yang sebutnya ialah Rasulullah SAW. Tapi kita nak tunjukkan kita punya budaya ni ada banyak salah. Salah dia kat mana? Apabila kita sepatutnya 1 hingga 10 Zulhijjah ni kita akan buat lebih daripada bulan Ramadan. Tapi kita tak buat. Sebab apa? Sebab kita tak pernah tahu fadilat dan persiapan, persediaan kita untuk nak menyambut 1 hingga 10 Zulhijjah. Percaya je kat anak, kita tak bersedia. Kenapa tak bersedia? Kalau bulan Ramadan, biasanya kalau saya ngajar-ngajar tu, bulan Ramadan tu sebelum sampai bulan Ramadan ada je ustaz katanya, saya nak jemput ustaz ceramah kat tempat saya, persiapan untuk sambut Ramadan. Ada panggil ustaz-ustaz ceramah tentang persiapan Ramadan. Ada yang hebat lagi bagi tajuk ceramah bombastik. Apa dia? Andainya inilah Ramadanku yang terakhir. Macam-macam persiapan lah. Cerita tentang puasa, buat tentang apa? Daurah ataupun ceramah khusus untuk puasa dan sebagainya. Tapi bila nak masuk 1 Zulhijjah atau masuk bulan Zulhijjah, buat bodoh je, tak ada apa-apa pun. Itu menunjukkan penerimaan kita untuk menerima bulan Zulhijjah. Ada satu hadis Nabi SAW. Hadis ni, riwayat ni jayyid, bagus, hasan, boleh digunakan. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah bagi tahu sesiapa yang solat, ingat ingat betul-betul. Siapa yang solat 4 rakaat setelah solat Isyak pada 1 hingga 10 Zulhijjah dengan 1 salam selepas solat Isyak, 4 rakaat ba'diyah tu, 4 rakaat dengan 1 salam, maka ia diberi ganjaran seperti 2 malam Lailatul Qadar. Besar. Hadis sahih. Siapa yang sembahyang selepas Isyak 4 rakaat 1 salam, selepas solat Isyak tu, solat sunat tu 4 rakaat dengan 1 salam, maka ganjarannya seperti mendapat 2 malam Lailatul Qadar. Jadi oleh sebab tu besar. Ada orang menganggap ianya kecil. Sebab apa? Sebab kita anggap tak ada apa-apa kan. Tak macam bulan Ramadan sebab kita nak beraya sebulan atau 2 bulan. Nak tengok besar tak besarnya, kita tengok hari raya, sambutan raya. Bukan sambutan, maksud dia hari raya yang disyariatkan. Kalau Aidilfitri itu, hari raya disyariatkan cuma sehari je. Takbir pun yang mutlak je.
kan? Iaitu sampai habis solat raya je. Tapi kalau hari raya Aidil Adha ni, dia ada takbir muqayyad, ada takbir mutlak, ada takbir mursal, kan? Jadi oleh sebab tu dia nak tunjukkan besar. Dan bukan hanya hari raya tu, bukan hanya pada 10 je, tapi 11, 12, 13, iaitu dipanggil sebagai hari tasyrik, ayyamut tasyrik, iaitu hari yang mana akal wal syarak, kata Rasulullah SAW. Hari tasyrik itu haram berpuasa. Ianya adalah hari untuk makan-makan dan minum. Jadi dari segi syariatnya, hari raya tersebut dia sampai kepada 4. Tapi kalau Zulhijjah orang yang betul-betul belajar, dia bukan 4 hari, dia jadi 6 hari. 6 hari itu besar. Iaitu apa? Hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah, kemudian hari raya Aidil Adha, kemudian diikuti dengan 6 lagi. 3 hari tasyrik. 6 hari besar dalam Islam. Tapi kita buat tak tahu je. Sedangkan 6 hari besar. Dan dalamnya ada macam-macam yang kita boleh belajar tentang fiqh tentangnya. Apa dia? Fiqh tentang haji satu, fiqh tentang udhiyah, macam mana nak sembelih, mengenai sembelihan, fiqh tentang sembelih, zabah, ada yang nahar, apa perbezaan antara nahar dengan zabah dan sebagainya. Jadi oleh sebab tu banyak. Tapi bila nak sampai Zulhijjah, tak ada apa-apa, senyap sunyi. Tak adalah ceramah yang bertajuk andainya inilah Zulhijjahku yang terakhir. Tak ada pula. Buat tak tahu masing-masing. Jadi oleh sebab tu, itulah semalam dah 2 tempat dah Hana bagi tahu. Daripada semalam dah bagi tahu. Kita dah biasa dah, lama dah kita belajar. Kita dah meraihkan hari raya Korban ni. Tapi bila Hana tanya semalam, dia tak boleh jawab. Contoh Hana tanya, kita nak sembelih ni, kita nak korban ni, binatang apa yang paling afdal sekali untuk kita sembelih? Apa dia? Apa? Lembu. Ni kali pertama Anda dengar lembu. Kali pertama Anda dengar lembu. Semalam sepakat semua unta. Unta. Lepas tu Anda beritahulah Rasulullah selama mana hayat dia, Rasulullah sembelih kambing. Rasulullah sembelih kambing. Kalau unta lebih utama, kenapa Rasulullah sembelih kambing? Sudah. Maksudnya tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Jadi oleh sebab itulah tuan-tuan, kena pergi belajar juga, kenalah buat kelas dan sebagainya. Ini tiap-tiap tahun Ramadan je, Zulhijjah tak. Zulhijjah lebih besar tuan-tuan. Zulhijjah lebih besar. Baki lagi 3 hari. Marilah sama-sama kita ambil peranan, buat benda baik. Buat benda yang kecil-kecil pun tak ada masalah lah. Asalkan benda tu benda baik. Sebab amalan soleh yang ada pada bulan Zulhijjah ni, 1 hingga 10 Zulhijjah ni, semuanya menyebabkan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama, anda tak tahulah hari tu anda ada masuk, ada beritahu. Ada beritahu tak tentang adab ni, amalan-amalan dalam Zulhijjah? Tak ada lagi kan? Belum. Siapa yang berniat untuk sembelih, maka 1 Zulhijjah tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku. Jadi siapa-siapa yang ada niat nak sembelih, nak buat korban ketika mana raya nanti ataupun hari tasyrik, mana-manalah, maka orang tu mulai daripada 1 Zulhijjah, 2 hari yang lepas, maka tak boleh potong rambut dan potong kuku. Sebab Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu zibhun yazbahuhu fa iza ahilla hilal Zulhijjah fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudhhiya. Sesiapa yang nak sembelih, nak lakukan ada sembelihan yang nak disembelih, apabila masuk saja ahilal hilal, masuk saja anak bulan 1 Zulhijjah,
maka dia tidak boleh untuk apa? Potong rambut dia dan juga potong kuku dia. Sehingga dia selesai berkorban. Korban. Baik. Jadi oleh sebab tu, kita jangan sembelih. Yang kedua, berpuasa. Jadi puasa 1 hingga 9 Zulhijjah. Walaupun saya kata 1 hingga 10 itu adalah hari yang Allah suka, tapi puasa 1 hingga 9. Kena bagi terang dan jelas. 10 tu tak boleh puasa, itu hari raya. Sebab saya pergi hari tu saya pergi kuliah subuh dekat JB, saya ngajar, saya kata puasa 1 hingga 9. Itu bila saya keluar, ada seorang pakcik tu tahan saya. Ustaz, katanya, saya keliru lah. Keliru kenapa cik? Kata dia kata, saya keliru lah Ustaz. Sebab ada ustaz yang lain mengajar itu kena puasa 1 hingga 10 kata. Saya kata 10 hari raya tak boleh puasa, haram hukum dia. Jadi oleh sebab tu saya pun tak pasti sama ada acik tu salah faham ke ataupun ustaz tu salah bagi tahu ke. Tapi 10 tu memang hari raya Aidil Adha. Maka haram kita berpuasa. Betul, hari yang disukai oleh Allah 1 hingga 10, tapi bukanlah bererti 10 kena puasa. Bukanlah bererti kita kena buat ibadah puasa tu. Daripada 1 hingga 9, puasa yang paling besar sekali ialah puasa hari Arafah. Puasa paling Arafah. Maka ada yang kita boleh puasa iaitu pada tarwiyah. Tarwiyah tu pada 8 lah. 8 kemudian Arafah 9. Kita boleh berpuasa. Baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumu Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanah allati qablahu wallati ba'dahu." Siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah, pada hari Arafah, yang disunatkan berpuasa ialah orang yang tidak menunaikan haji, bukan orang yang ada kat Mekah. Orang kat Mekah tak tunai haji pun sunat berpuasa. Tapi kalau orang tu wukuf, tidak disunatkan untuk berpuasa. Yang disunatkan berpuasa ialah orang yang tidak menunaikan haji atau orang yang tak ada kat Mekah. Maka sunat dia untuk apa? Untuk berpuasa. Maka Rasulullah beritahu, siapa yang berpuasa pada hari Arafah, yang mana dia tu nak mencapai atau nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun selepasnya. 2 tahun. Siapa berpuasa pada hari Arafah, 2 tahun dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab tu, marilah kita sama-sama memperbanyakkan puasa. Jadi esok dah boleh niat berpuasa. Tapi puasa sunat ni tuan-tuan, dia punya tak samalah macam puasa Ramadan. Puasa Ramadan sebelum subuh kena niat dah. Tapi kalau puasa sunat-sunat ni, dia boleh sebelum gelincir tu boleh niat. Jadi esok katakan tak makan lagi sampai pukul 10, pukul 11 tak makan lagi, terus je aku niat puasa. Puasalah terus. Baik. Seterusnya, yang ketiganya ialah memperbanyakkan doa. Doa yang paling baik sekali, memang 1 hingga 10 tu baik. Doalah 1 hingga 10. Tapi bila sampai 9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah atau hari wukuf, maka lebihkan lagi banyak doa. Lebihkan lagi banyak doa. Sebab Rasulullah bersabda, khairud doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa ialah doa hari Arafah. Baik, kita kalau nak mustajab doa ataupun amalan kita diterima, kita pergi. Sebaik-baik solat jemaah tu ialah tempat yang paling ramai orang. Jadi haji tu paling ramai waktu wukuf tu. Seramai-ramai orang, berjuta-juta orang. Boleh jadi sampai 3 juta, boleh jadi 4 juta dekat sana. Orang semua berwukuf dan mereka semua berdoa. Pada waktu itulah doa pada 9 Zulhijjah tu, itulah doa yang paling baik. Sebab ramainya orang berdoa. Tapi ada orang tanya nanti, dia tanya kan, Ustaz, Mekah tu
Mekah tu dulu 9 Zulhijjah tu kita kemudian kita tak masuk lagi. Kita nak doa waktu wukuf tu ke, atau kita nak doa waktu 9 Zulhijjah tu, kan? Buatlah doa lah bila-bila masa pun. Ketika Mekah tu wukuf pun kita doa, 9 Zulhijjah tempat kita pun doa. Doa je, teruskan doa, tak ada masalah. Kita serah baik sangka dengan Allah, Allah kabulkan segala doa kita. Tapi kalaulah seandainya nak kira 9 Zulhijjah, maka ia berpandukan kepada anak bulan, bukan kepada tempat. Bukan kepada tempat. Kan saya dah bacakan hadis tadi. Fa iza ahillal hilal Zulhijjah, apabila nampak anak bulan 1 Zulhijjah. Jadi ibadah ni ia bergantung kepada anak bulan. Tidak bergantung kepada tempat. Dia ada ibadah yang bergantung kepada tempat. Contoh dia apa? Contoh dia tawaf. Tawaf tak boleh buat dekat surau Umar ni, tak boleh. Dia kena buat kat Mekah. Sama juga ada yang ditentukan masa. Contohnya apa? Puasa bulan Ramadan. Dia mesti puasa pada bulan Ramadan. Dia tak boleh puasa Ramadan pada bulan Syawal, tak boleh. Jadi oleh sebab tu ada yang bergantung kepada masa. Dan ada juga yang bergantung kepada kaedah melihat anak bulan. Jadi satu-satu tu ibadah yang macam ni ialah bergantung kepada anak bulan. Sebab Rasulullah beritahu Zulhijjah. Jadi ianya bergantung kepada anak bulan Zulhijjah. Baik, doa. Ada satu hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim. Hadisnya hadis sahih. Ma min yaumin aksar min an yu'tiqallahu fihi abdan. Tak ada hari yang Allah paling banyak membebaskan hamba minan nar, daripada neraka, min yaumi Arafah, lebih daripada hari Arafah. Pada hari Arafah Allah akan membebaskan hamba paling banyak pada hari Arafah. Jadi minta doa pada waktu tu. Kalau kita nak bebas daripada azab api neraka, minta doa pada hari Arafah. Sebab Allah paling banyak bebaskan orang daripada kena azab api neraka pada hari Arafah. Lailatul Qadar tu satu. Lailatul Qadar tu satu. Atau Lailatul Taqadir, yang orang semua berebut-rebut nak menentukan kadar dia nak jadi masuk ahli syurga. Tapi yang ini lebih lagi daripada malam Lailatul Qadar. Allah membebaskan hamba paling banyak daripada azab api neraka, paling banyak. Iaitu pada malam pada hari Arafah. Kemudian Rasulullah sambung, apa dia? Wa innahu la yadlu summa yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma aradaha ula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi jumpa malaikat, kemudian Allah membanggakan orang yang ada kat Arafah tu depan malaikat. Dan Allah kata, diorang ni nak apa? Waktu orang wukuf tu, hari-hari Arafah tu, orang wukuf tu, maka Allah bertanya pada malaikat, diorang ni nak apa? Kata. Jadi macam-macam hajat masing-masing. Maka Allah kata, kabulkanlah semuanya. Semua kabulkan. Jadi kita kena banyakkan apa? Banyakkan doa pada hari Arafah. Kemudian takbir. Takbir ada namanya takbir mutlak, ada namanya takbir muqayyad. Takbir mutlak ataupun takbir musad. Untuk hari raya Aidil Adha, takbir muqayyad ialah pada subuh 9 Zulhijjah. Pada hari Arafah tu, subuh tu. Berlakunya wukuf tu, subuh tu. Iaitu pada subuh 9 Zulhijjah dah boleh takbir. Jangan buat-buat terkejut nanti. Kalau ada orang yang dah bertakbir pada 9 Zulhijjah. Tapi subuh 10 Zulhijjah itu hari raya. Yang itu ialah takbir mursal, nama dia. Takbir mursal. Kemudian pada hari Tashrik kita takbir sampai 13 Zulhijjah. Itu namanya takbir muqayyad. Jadi ada muqayyad,
ada namanya mursal ataupun mutlak. Jadi jangan terkejut kalau ada yang dah mula bertakbir pada 9 Zulhijjah. Jadi ada orang terkejut nanti, dah raya ke? Belum lagi. Itu baru wukuf. Baik, seterusnya. Kita dikehendaki memperbanyakkan zikrullah. Nanti kita jalan kena banyak takbir. Kalau kita berjumpa-jumpa dengan orang, kena banyak tahmid. Baik. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam a'zamu indallah wala ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hazihil ayyamil ashar." Tak ada hari yang lebih besar di sisi Allah, yang Allah lebih cintai daripada amalan yang dilakukan pada hari tersebut, iaitu pada hari 10 Zulhijjah, 1 hingga 10 Zulhijjah, paling kalau suka. Maka Rasulullah kata apa? Fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka hendaklah kalian memperbanyakkan dengan tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah. Jadi kita banyakkanlah. Kemudian banyakkan sedekah. Banyak kita bahagikan kepada 3 bahagian. 1/3 untuk kita, 1/3 untuk makan-makan, 1/3 ialah untuk orang miskin. Jadi banyakkan sedekah. 1/3 bahagian kita jangan ambil, sedekah saja terus. Murad daripada korban tersebut ialah untuk memperbanyakkan sedekah. Maka sedekah, kita belilah daging yang lain. Kemudian tali silaturahim, 1/3 lagi pada daging tersebut kita boleh buat masak-masak, ajak orang datang makan-makan dekat tempat kita. Baik, seterusnya hendaklah kita memperbanyakkan tadabbur Quran. Kemudian solat hari raya. Solat hari raya pagi tu mandi sunat dulu, kemudian pakai baju cantik-cantik, terus pergi ke surau atau masjid. Jangan makan dulu. Sunatnya makan selepas daripada solat, selepas daripada dengar solat dan juga khutbah. Ingat kalau Aidilfitri sunat makan dulu, tapi kalau Aidil Adha jangan makan. Makan selepas daripada solat dan juga khutbah. Baik, waktu datang ikut pintu lain, waktu keluar ikut pintu lain. Kerana apa? Kerana kita nak bertemu dengan seramai orang. Kenapa nak temu? Sebab nak doakan. Ada satu sunnah yang bukan menjadi budaya kita. Alhamdulillah, banyak budaya-budaya kita bersendikan kepada sunnah. Tapi ada satu yang belum jadi budaya kita, iaitu ketika hari raya, temu dengan orang, salam dengan orang, kita doakan dengan doa yang Rasulullah baca. Apa dia? Taqabbalallahu minna wa minkum. Nanti kalau jumpa orang, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu dia doa tersebut. Jadi itu salah satu daripada sunnah. Jadi tolong kita amalkanlah. Lepas ni kalau hari raya kita baik. Kemudian kita laksanakanlah korban. Korban dalam mazhab kita sunat muakkad saja. Tapi korban di sisi mazhab lain, terutamanya Imam Abu Hanifah, iaitu wajib. Jadi oleh sebab tu kalau kita tengok budaya orang Bangladesh ke atau orang Pakistan ke, kalau hari raya korban, dia orang akan pergi cari lembu kambing kat ladang tu, dan dia orang akan beli lembu yang paling gemuk. Gemuk, sehat dia. Harga mahal, tak ada masalah. Saya ada kawan-kawan yang kerja ladang ni, yang ada punya ladang, dia akan cakap, kalau orang Bangladesh beli 7,000 pun sanggup dia beli. Memang dia akan sanggup keluar duit. Yang penting dia gemuk. Penting gemuk, sehat. Kita pula orang kita bentang-bentang sunat muakkad, tak berapa nak wajib kan. Jadi pertama sekali ramailah yang tak buat. Lepas tu kalau buat pun tahun ni nak buat lah. Tanya ustaz buat ke? Buat. Korban itu. Berapa dengan ustaz? 370. Alah ustaz lain tu buat 240 je kan. Dia ambil yang paling murah. Tu orang kita ambil yang paling murah. Bila nak sembelih lembu, tengok lembunya kurus kering. Kurus kering, buat terkejut. Bayar 240 buat terkejut.
Miringnya tu kan. Kau nak gemuk tapi bayarnya sikit. Macam mana nak dapat yang gemuk tu? Jadi, yalah, itulah dia. Jadi memang pengorbanan itu menuntut sesuatu yang lebih. Macam itulah. Baik, dan kemudian daging korban tu kita sedekahkan kalau boleh sebanyak yang dapat kepada orang, insya-Allah. Itu dia yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah dan juga hari raya lah. Jadi saya cerita sikit mengenai itu. Kita kembali kepada kitab kita. Muka surat 50. Kalau muka surat perempuan ni, tuan-tuan perempuan, muka surat 48. Betul? 45? 48. Sebab itu Haji tak datang. Itu Haji tak datang. Muka surat 48 ya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dekat adapun ilmu yang mengetahui. Betul kan? Muka surat 48. Betul? Adapun ilmu yang mengetahui pekerjaan yang lain. Muka surat 48. Ke betul 45? 48. Betul 48. Saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bikum amin insyaallah. Kita masih lagi dalam memperihalkan tentang kelebihan belajar ilmu tasawuf. Adapun ilmu yang mengetahui pekerjaan yang lain daripada ilmu mengenal Allah, maka itu iaitu furu' bagi ilmu mengenal Allah juga. Baik. Kalaulah ilmu tu, ilmu tu ialah ilmu yang pekerjaan lain, pekerjaan lain daripada mengenal Allah. Contoh dia ilmu geografi atau ilmu matematik atau ilmu sejarah atau apa saja ilmu yang bukan ilmu mengenal Allah, maka itu juga furu' bagi mengenal Allah. Furu' ni apa? Cabang. Semua ilmu ni tak ada ilmu yang daripada orang kafir. Semua ilmu tu datang daripada Allah. Bila kita belajar sains, kita belajar biologi, maka kita lihat kehebatan pada ciptaan Allah. Maka akan menyebabkan kita lebih mengenal Allah. Sedangkan dalam pelajaran sains tu tak adalah disebut Allah Subhanahu Wa Taala. Dah azan ke? Dah. Baik, kita pergi laluan azan dulu. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
La haula wala Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatu al-qa'imati salam hamdi wa salatu wa syarafa wa darajata ala tarafa wa syakra ikhlas wa innaka la tuflihul. Baik, sikit lagi kita baca. Jadi ilmu-ilmu walaupun tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ilmu itu akan membawa kita kepada Allah. Maka itu dipanggil sebagai furu' mengenal Allah. Ilmu yang furu' mengenal Allah. Baik. Dan ada pun beribadah kepada yang lain daripada Allah, maka iaitu batal, ia lagi sesat. Jadi ibadah dia mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah itu tertolak sama sekali. Sama juga dengan sembelihan. Kalau sembelih tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak diterima ibadah sembelih itu, maka binatang yang sembelih itu jadi bangkai. Beza dia pada niat tu mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun yang kita sembelih tu lembu. Oh, besar lembu tu. Ustaz, sesia lah. Sesia. Sebab apa? Sebab ibadah mesti kerana Allah. Kalau tidak kerana Allah, maka ianya terbatal sama sekali. Kemudian berkata, ia ketahui olehmu bahawasanya ilmu iaitu terlebih mulia daripada ibadah dan terlebih afdal daripadanya. Ingat kalau ada orang mengajar ilmu, dapatkan ilmu, kita jangan pegang tasbih. Kita dengar, bagi perhatian sepenuhnya. Sama macam khutbah. Khutbah tu kan, khutbah tu sedang bagi tahu tentang ilmu, peringatan-peringatan. Maka Rasulullah melarang untuk pegang tasbih. Tasbih tak ada pada waktu tu. Ada orang main-main kerikil. Tak boleh. Oleh sebab itu dulu waktu saya mula sampai kat sini, saya mula-mula sampai, saya tengok hari Jumaat ada tong bergerak, kelak. Saya kata tak boleh. Dia kata orang kampung marah saya. Ustaz ni kata tak boleh, kan? Tak ada siapa pun cakap tak boleh. Sekali keluar Jabatan Agama, tak boleh. Memang tak boleh. Saya memang tahu tak boleh. Jadi sebab apa? Mengganggu khatib tu sedang mengajar. Jadi kalau menuntut ilmu, terlebih-lebihlah ia diperlukan daripada ibadah. Ibadah lain. Jadi kalau orang mengajar, jangan rajin buka Quran. Saya pernah tengok, saya mengajar, dia buka Quran depan tu, kan? Tak. Berhenti semua tu. Saya nak suka baca Quran, Ustaz. Ya, kau suka ke? Kau terlebih suka ke? Waktu belajar, tutup semua. Semua kena tutup. Beri perhatian. Kerana menuntut ilmu itu terlebih mulia daripada ibadah dan terlebih afdal. Terlebih afdal. Jadi satu ketika Rasulullah masuk masjid. Ada dua kumpulan sahabat. Satu sahabat Rasulullah pergi. Rasulullah tanya, buat apa? Maka sahabat ni kata, kami sedang zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah kata, betul ke kau zikir pada Allah? Sahabat kata, ya, kami berzikir pada Allah. Kemudian Rasulullah beritahu, kumpulan yang satu buat apa? Mereka membahaskan masalah ibadah. Fiqh lah, sedang belajar fiqh. Maka Rasulullah kata, aku suka dengan kalian, tapi aku lebih suka dengan kumpulan yang sana tu. Maka Rasulullah meninggalkan orang yang zikir tadi, pergi dengan orang yang menuntut ilmu. Maka kat situ kita faham. Kita faham kalau menuntut ilmu itu lebih utama. Kalau kita tak nak menuntut ilmu, kan? Maka jangan duduk baca Quran depan orang mengajar. Fahamlah perasaan orang yang sedang mengajar. Sakit tu di sini.
Ya, tengok orang tu, kita tengah mengajar, dia telek Quran. Dia dengar ke tak dengar ke? Kan? Jadi jangan tasbih-tasbih ke, simpan semua. Kalau tuan-tuan pegang tasbih, saya punya tasbih, biji tasbih lebih besar. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan punya tasbih panjang, saya punya lagi panjang. Saya ada yang lebih panjang, dan saya ada yang lebih besar. Tak, kalau tuan-tuan kata tuan-tuan ahli tarekat, saya pun ahli tarekat. Tapi saya tak buat semua tu kalau saya sedang belajar. Ingat sebab apa? Menyalahi sunnah dan juga menyalahi apa yang Rasulullah suka. Jangan tunjuk yang kita ni kaki ibadah sampai meninggalkan sunnah. Tengok ni, ini tuan guru ni cerita pasal tarekat dan dia ni memang orang tasawuf sangat-sangat. Tapi dia bagi tahu ikut sunnah. Sunnah dia apa? Ilmu lebih utama daripada ibadah. Jadi orang yang kuat-kuat ibadah janganlah melampau-lampau. Yang ini yang Rasulullah tak suka. Jadi orang yang ibadah mestilah ikut sunnah Nabi baru betul. Kerana demikianlah sabda Nabi SAW. Nanti kita akan sambung. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma